apabila tak ada Beyblade Infinite Achilles? Kalau dapat Beyblade Infinite Achilles sedap kok. Tapi mahal tak abang kalau nak beli. So agak ada orang bagi ke saya. A few moments later. Wow, Beyblade apa ni? Random Booster volume 21. 21 pula, 22. Ni Beyblade Random Booster ni yang dapat Infinite Achilles. Ini ada Aiga Kaba. Oh, ke belakang je. Okay, so kita akan buka apa kita dapat. Oh guys, kita dapat Infinite Achilles guys. Tapi sebelah stiker ni tak ada stiker lah. お前はもう死んでいる。何? What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping? Tapi ni tidak guys. Ni fake guys. Assalamualaikum guys. Kita kembali lagi di Aziz Channel. Kita akan buat review Beyblade Infinite Achilles yang dari jenama Flame, okey. Bukan jenama Takara Tomy. Kalau nak beli yang ori tu memang mahal. Dia takkan jual dah Beyblade ni sebab ni rare dah. Saya beli yang fake lah. Ni punya lainnya, attachmentnya warna merah, warna orang merah. Tapi tak apa guys, sebab dulu yang attachment saya dulu tu pun patah dah. Patah dah ni. Patah belah gini. Jadi dari pasar. Kita akan review je lah macam biasa. Sebelum kita start video ni, jangan lupa beri like, share dengan subscribe. Okay? Kita start video ni. Kita akan buat review Beyblade Infinite Achilles. Tengok esok saya akan buat video. Maaf esok. Okey. Baru pula kita akan review Beyblade ni dulu. Ni adalah Random Booster volume 22 ataupun volume 22. Hak dulu tu saya beli single lah. Saya buat macam ni saja nak skip video. Saya kau clue kenapa saya buat video gitu. Ni adalah Infinite Achilles. Okey. Review Infinite Achilles. Super King kat sebelah kiri ni. Check out asal channel. Saya nak kemah bilik saya ni. Nama saya simpan robot. Kat sebelah kanan ni ada 6 tau kat atas. Takara Tomy logo. Kat depan ni ada 8 kesemua bay ya. Kedua price bay Infinite Achilles. Infinite Achilles juga tapi ni merintang macam dark version. Okay, so kat sini ada logo Beyblade Burst. Ni so sistemnya punya Super King. Ni adalah Random Booster volume 22. Yang owner Beyblade ni Aiga Kaba. Boleh tukar punya mood ya. Ni untuk balance, tak balance, burst system, pusing kanan, Super King system. Guys, so macam biasa kita akan tengok yang ni dulu. Ke dakwah. Ni ada gambar Achilles punya mode ya. Sebelum tu kita tengok ni dulu. Ni punya statistiknya. Driver baru iaitu punya high ya. So kat sini ada kode-kode komik, ADK, Wambot, animasi Beyblade made in Vietnam. So sorry lah kalau saya cakap laju sangat. Saya takut panjang pula video ni. Video tadi tu saya buat video Among Us tu 20 minit lebih dah. Okay guys, so kita akan sudah review dah Beyblade kotak ni. So kita tengok punya ni guys. Kita akan tunjuk satu persatu dulu. Saya ambil punya attachment yang sheer punya sebab ni fake. Saya ingatkan korang ni adalah Beyblade fake, okay. So saya tak sarankan untuk korang beli Beyblade fake sebab dia ada LED lah tu. Okay guys, so korang kena beli yang original. Saya tak mampu nak beli yang original. Saya juga beli Beyblade fake.
Kita akan mereview yang ni dah lah. Saya pun dah review dah punya ni punya sword je kat video ni. Kau boleh tengok attachment sword ni ada 4 bilah je kat sini. Apa kegunaan untuk attachment ni? Ia ada boleh pakai kat sini. Okey, macam ni supaya boleh kuat pergi Beyblade. Okey, tu je lah untuk ni. Kedua iaitu Phoenix Shield. Kegunaannya sama je macam yang ni, bunyi kursi tu. Kegunaan macam ni, tapi yang bulat gitu nak bertahan macam tu lah. So ini adalah chip Achilles. Ni adalah chip Achilles yang ke evolution ke apa tau. Tak, saya punya evolution yang keempat. Kau boleh tengok design pahlawan orang dahulu. Ring ataupun layer Infinite kat sini, saya boleh letak stiker kat sini supaya nak lagi kemas lagi macam yang ori. Ring ni adalah ring paling ringan sebab tak ada benda pun, tak ada besi, tak ada getah. Okey, macam tu. So ring ni untuk right spin lah, tapi ni sama juga macam untuk right spin. Chassis satu balance satu beam. Chassis ni itu beda dari King Hill. Chassis ni kau boleh pakai kat dua spin, iaitu right spin atau left spin. So jangan risau guys, sebab chassis ni boleh sakar kat mana-mana. Okay guys, so ini adalah driver. Dimension driver ni adalah driver dash yang ke Dimension dash yang terbaru. So saya itu beda dari bebek ni, dari Lost Plague. So driver ni kau boleh tukar pada mode ketinggiannya. Ketinggiannya lebih macam ni lah, tapi dalam ni bukan getah ya guys, ni plastik. Okay, tapi haus sikit lah. Dan okay, itu je lah untuk review untuk kali ni. So saya akan tunjuk punya mode je. So mula sekali kita akan pasang ni dulu. Okay guys, ni ada 3 mode guys ya. Macam masa saya cakap tu. Okay guys, so inilah mode pertama, iaitu Infinite Sword ni untuk serangan. Punya mode je iaitu Infinite Shield. Macam bulat layer ni. Tengok rasa ni sama dah ni. Okay guys, macam tu lah. Speed mode. Okay, macam punya Achilles lah punya mode je. Jom kita buat test spin dan test battle. Saya takkan tukar punya mode je, takut panjang videonya. Okay, so kita akan buat test spin dulu. Okay. Okay guys, so kita akan buat dust battle. Kat sini saya akan pilih 3 Beyblade je. X-Dragon, Curse Satan dan Macbellion. Saya ada V-Gear. Saya dah kumpul ke semua tu punya gear ya. Kita akan buat battle sekarang. So Beyblade ni akan bertarung. Okay, okay, jom. Okay guys, so pemenangnya adalah X-Dragon dengan semua mata. So perlawanan yang kedua antara Curse Satan lawan dengan Infinite Achilles. So kita akan tengok sparking yang mana paling bagus. Semula guys. Okay, kita tarik.
Okay, dua seri guys. Kita tengok perlawanan mana yang paling menang. Okay guys, so pemenangnya lah Infinite Achilles dengan semua mata. Okay guys, so perlawanan terakhir antara apa ni, season perlainan ya. Okay, so inilah Dynamite Battle lawan Sparking. Okay, so kita tengok siapa ni. Kalau begini kalau inilah perlawanan battle antara season. Okay, jom. So point dia untuk Belia. Okay guys, so pemenanglah Dynamite Belia. Okay guys, so apa pendapat korang? Salah tinggal ni. Okay guys, so pendapat saya dengan Beyblade Infinite Achilles ni kuat agak lah, sebab saya pernah Achilles nombor 1. Okay, salah pun begitu. Tahu lah cakap apa dah dalam video ni. So penyesok ya ke harap sebab ni takkan Tommy campur dengan Afiq. Okay, jadi mantap. Okay guys, so sampai saja untuk video kali ni. Okay, bye. Assalamualaikum.